Jangan campur akaun emas anak dengan ibu ayah. Ada 4 sebab penting kenapa kena asingkan akaun emas anak dengan ibu ayah. Sebab yang pertama ialah nak bagi motivasi kepada anak seronok menabung emas. Bila anak-anak nampak nama dalam akaun emas masing-masing, mereka akan jadi lebih bersemangat nak menabung emas. Yang kedua, supaya simpanan emas anak tak bercampur dengan simpanan emas ibu ayah. Simpanan anak adalah hak mereka. Ibu ayah hanya diamanahkan untuk jaga duit anak sahaja. Jadi, tak boleh guna duit anak sesuka hati. Yang ketiga, simpanan untuk dana pendidikan anak-anak. Kenaikan harga emas untuk tempoh 20 tahun yang lepas sangat tinggi. Tahun 2000, harga 1 gram sekitar RM35 per gram. Hari ini, dah RM500 per gram. Yang keempat, jaminan hak simpanan anak. Sekiranya kita meninggal dunia, simpanan kita akan difaraidkan. Tapi jika anak-anak kita ada simpanan atas nama sendiri, simpanan mereka tak perlu melalui urusan faraid. 100% akan jadi milik mereka. Ibu ayah dapat sesuatu, jom mulakan simpanan emas untuk anak dalam akaun emas Gap Junior. Klik saja link di bio, saya bantu sebaiknya insya-Allah.